Berita panas terbaru kita tengok. Cikgu Bat buat satu kenyataan menggesa Muhyiddin Yassin untuk undur. Inilah keadaan dan kenyataannya yang mana mereka sebagai pemimpin Melayu mempertontonkan sikap dan perangai mereka. Duk berebut dan berbalah sama sendiri. Dan yang menonton itu adalah rakyat terutamanya orang Melayu. Dulu mereka berbangga dapat undi banyak dan ramai daripada kalangan orang Melayu. Tapi persoalannya di sini, adakah rakyat terutamanya orang Melayu hari ini bangga punya pemimpin macam tu? Pemimpin yang tak memikirkan kestabilan demi untuk rakyat dan lebih memikirkan posisi dan kedudukan masing-masing sahaja. Belum lagi reda isu yang melibatkan negeri Perlis. Dengar cerita ada 8 orang adun daripada Perlis desak dan juga nyatakan tidak lagi menyokong Menteri Besar Perlis. Dua-dua belah yang duk bergaduh ni Melayu tahu tak? Tak ada Cina dalam tu tahu tak? Inilah keadaan dan kenyataan dia. Dan sebenarnya apa yang terjadi di Perlis itu adalah satu lakaran sejarah bagi rakyat Malaysia yang di mana mungkin buat kali pertamanya ada satu kerajaan yang ditebuk atap sendiri oleh adun-adun daripada kerajaan. Kalau dulu kita faham tebuk atap ni bila ada pembangkang yang cuba nak rampas kerajaan. Tetapi yang sekarang terjadi duk rampas kuasa sesama sendiri. Aku pun tak faham. Mungkin suara pengerusi SG4 sudah tidak lagi didengar oleh puak-puak ni. Tun Mahathir gagal untuk redakan perbalahan dan perebutan yang berlaku sesama pemimpin-pemimpin Melayu di dalam Perikatan Nasional. Lepas tu keluarlah satu sindiran daripada Raja Sindir Malaysia. Tak padan dengan minoriti, nak jadi Menteri Besar. Inilah masalah puak-puak ni. Duk sembang pasal Melayu, duk sembang pasal Islam, tetapi tak boleh nak toleransi. Lihat contoh yang terjadi di Perak. Walaupun PH menang banyak kursi di sana, tapi tetap memberikan laluan kepada UMNO Barisan Nasional untuk melahirkan seorang menteri besar. Dan Alhamdulillah, kerajaan negeri Perak ini dapat ditadbir urus dengan baik. Kerana ada faham untuk selesaikan isu rakyat ketimbang dengan posisi dan kedudukan pemimpin-pemimpin dalam parti. Mereka guna nama DAP, guna nama Anwar nak burukkan ataupun nak bagi orang Melayu ni takut. Tetapi hari ini secara tidak langsung mereka mempertontonkan perangai mereka. PM tak ada pengaruh DAP. Tak ada juga pengaruh Anwar. Tetapi inilah keadaan yang terjadi sekarang ini. Duk berebut sesama sendiri. Korang bayangkan, baru jadi kerajaan di peringkat state pun dah berebut, duk rampas kuasa dan sebagainya. Kalau jadi kerajaan di peringkat federal macam mana? Dan aku rasa dengan keadaan ini, korang pastinya dah boleh faham. Kenapa mereka sampai sekarang tidak meletakkan nama calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional? Bukan kerana semua hebat-hebat, tetapi kerana semua ni tak ada satu pendirian yang jelas. Yang ni nak letak orang dia, yang ni nak letak orang dia. Dan di dalam keadaan itu, kita tengok pemimpin dalam kerajaan hari ni fokus dia buat kerja. Satu contoh lah aku nak bagi, aku suka bagi contoh dan aktiviti daripada Bang Mat, Menteri KPKM. Yang mana semalam, Bang Mat telah menghadiri majlis pengenalan halal ayam Belanda Turki dari Rusia ke pasaran Malaysia. Satu lagi langkah penting dalam usaha memperkukuh keterjaminan makanan negara dan ekosistem halal. Pengenalan produk bertemakan From Russia with Love. Ini bukan sekadar soal perdagangan, tetapi melambangkan kerjasama dua hala Malaysia-Rusia dalam memastikan bekalan makanan yang halal, selamat dan berkualiti untuk rakyat. Dalam keadaan mereka ni dah hilang fokus, duk bergaduh sama-sama sendiri, tetapi pemimpin kerajaan hari ini terus komited melaksanakan tugas dan portfolio masing-masing demi untuk rakyat. Syabas kepada pemimpin kerajaan Madani dan rakyat dah mula kena fikir siapa yang sebenarnya merakyat dan siapa yang hanya memikirkan posisi masing-masing. Assalamualaikum.